kita lihat daripada awal, yang mana apa makna Allah buka dengan diri dia yang maha agung. Allah berselawat ke atas Nabi. Dan malaikat juga berselawat kepada Nabi. Kalau kita lihat dalam tafsir Ibn Kathir datangkan beberapa riwayat tentang pandangan ahli ilmu, apa maksud Allah berselawat. Dan ada yang mengatakan Allah memuji Nabi SAW di hadapan para malaikat. Dan dengan itu menyebabkan para malaikat juga memuji Nabi SAW. Jadi makna malaikat berselawat juga dengan makna memuji. Ada juga pandangan yang mengatakan malaikat memuji ataupun malaikat mendoakan keampunan kepada Nabi. Begitu juga Allah berselawat, ada yang kata Allah berilah keberkatan kepada Nabi ataupun berilah rahmat kepada Nabi. Tapi wallahu alam, sebagian ahli ilmu menguatkan makna Allah selawat dengan makna Allah memuji Nabi SAW di hadapan para malaikat. Maka selepas daripada kita dah faham makna Allah dan malaikat berselawat ke atas Nabi, datangnya perintah supaya kita juga berselawat dan ditambah dengan salam perhormatan. Jadi kita dah maklum lafaz-lafaz selawat ni banyak, tapi paling minimum, paling simple pun bila kita dengar nama Nabi ataupun kita nak selawat, sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah selawat dan juga sejahterakan Nabi. Itu makna dia. Sallallahu alaihi, ada selawat dan juga ada salam. Mesti gabungkan dua perkara ni supaya kita praktikal ayat surah Al-Ahzab ini.